إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى حاجاتنا ومقصودنا، وخصوصا إلى سيدنا شيخنا الشيخ محمد ورسولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من المتقين. آمين يا رب العالمين. Kita tengok yang semalam tu dia tulis cerca tu cuaca. Itulah cuaca. Maknanya keadaan cuaca yang tidak membolehkan nampak anak bulan, termasuk dia tu. Jika tiada cuaca, ini keadaan cuaca yang tidak membolehkan nampak anak bulan. Baik, kita sambung. Qala musannif wal muallif rahimahullah dan sunat pada puasa ditakhirkan sahur sekira jangan jatuh pada waktu syak. Yakni sahur itu jangan kita bersahur pada waktu syak. Apa maksud waktu syak? Waktu syak ni maknanya ialah waktu yang kita ragu masih ada ke tidak, masih ada ke tidak ni. Itu maksud kata waktu syak. Jadi jangan kita sahur pada waktu itu. Jadi kalau kita bersahur sebelum masuk waktu syak, tengah-tengah kita makan, tiba-tiba datang syak. Tengah-tengah makan datang syak.
Tapi tak ada lagi tanda-tanda yang mengatakan ianya sudah masuk subuh, maka boleh kita teruskan. Kerana asalnya malam. Asal malam tu memang boleh makan. Tapi kalau sekiranya datang tanda yang nyata malam tu dah habis, maksudnya dah masuk subuh, seperti terdengar azan ataupun orang beritahu kita, maka wajib kita berhenti dengan segera. Kalau teruskan juga batal puasa. Itu maksud kata waktu syak. Dan ia segera berbukanya jika sudah masuk matahari dengan ketiadaan syak. Jadi kalau dia berbuka pada waktu syak, batal puasa dia. Pasal apa? Pasal asalnya siang. Buka pasal apa? Dia hilang syak tu dulu, baru buka puasa. Sebab tu ya, kita tengok jam. Kalau kita orang tak tengok matahari ni, tengok kalender semata-mata kalender, ya, ahli falak ada tulis kat kalender, kita yang tak tengok. Waktu ijtihad 2 minit. Apa maksud waktu ijtihad? Waktu berhati-hati. Jadi kalau dia tulis maghrib 7.26, tambah lagi 2 minit, biar cukup 7.28. Sebagai waktu berhati-hati. Jangan kurang seminit, batal puasa. Jangan ngam-ngam, kita tu tak berhati-hati. Nak berhati-hati, tambah 2 minit. Waktu ijtihad. Tiap-tiap waktu tu, tiap-tiap masuk waktu solat tu ada waktu ijtihad tu. Waktu ijtihad tu tambah 2 minit. Kalau kita tengok kalender 7.26 dia kata maghrib, kita azan dah 7.28. Kalau kita orang berpuasa, maka kita buka lah 7.28. Dengan ngam-ngam tu nak buka. Dia kata bersegera buka tu maksudnya jangan kau lambat sampai lepas bayang isyak pun nak buka. Ya, lepas bayang isyak pun nak buka, itulah makruh. Tapi kalau kita lambatkan sedikit sebagai ijtihad, itu sunat. Baik, habis. Dan sunat meninggalkan berkata-kata yang jahat dan keji-keji. Sebab tu dia kata naumun sha'imun ibadatun. Tidur orang yang berpuasa ibadah. Ialah ibadah. Pasal apa? Pasal bila dia tidur, dia tak banyak sembang, dia tak mengumpat kurang, dia tak ngata kurang. Jadi tidur tu, tidur yang berpatutan lah. Siang tidur, malam tidur, tak jadi kedera. Ni nak dia siang dia tidur, malam berjaga, baca Quran, bayang malam, baca kitab, muzakarah, berzikir, mutlaqah, murajaah kitab. Bahkan kalau orang tu menulis kitab, kalau dia mengarang kitab, disebutkan dalam kitab tasawuf, tidak sunat ia zikrul maut. La sunnatan li musannifil kitab
tidak sunat bagi orang yang mengarang kitab itu zikrul maut, yang mengingati mati. Sebab dia karang kitab tu dah ada pahala mengingat mati dia. Dan ditakuti pula kalau dia ingat mati, tak jadi pula dia nak mengarang kitab. Ulama-ulama dulu berjaga malam mentelaah kitab, mengarang kitab, sampai timbul karamah. Seperti Imam Nawawi, satu malam dia mengarang kitab, lampunya padam pasal habis minyak. Tiba-tiba kuk jari dia keluar api, keluar cahaya, untuk dia meneruskan karang kitab yang dia karang. Itu kata karamah. Ya, orang mengarang kitab tu lebih afdal daripada yang membaca kitab. Sebab kitab tu akan diguna sampai sepanjang-panjang zaman. Cuba tengok Imam Nawawi, dia lahir dan wafat sekitar tahun 600 Hijrah. Sampai sekarang 1446 Hijrah, orang masih pakai kitab dia. Berapa lama lah? Berapa lama lah pahala dia masuk? Berapa? 800 tahun lebih. 800 tahun lebih pahala dia masuk ke kubur. Imam Ghazali lagi lama. Imam Ghazali dia mengarang kitab tidak kurang 300 judul. Bukan 300 buah, 300 judul. Ada yang berjilid-jilid. Imam Ghazali sampai hari ni orang duk pakai kitab dia. Pahala sentiasa masuk ke kuburnya. Imam Nawawi dia mengarang kitab lebih 200 judul. Dia menghafaz hadis hampir 300,000 hadis. Imam Ghazali 300,000 hadis lebih. Cuba tengok orang ulama ni. Jadi orang yang mengarang kitab tak sunat mengingati mati. Dia lebih sunat mengarang kitabnya dengan teliti, dan dalam dia mengarang kitab itu ada pahala mengingati mati. Jadi malam-malam mereka itu dengan mengarang kitab dan sebagainya itu lebih afdal dari sembahyang sunat. Kalau sembahyang sunat untuk dirinya, kalau mengarang kitab untuk dirinya dan umat yang akan datang. Jadi sebab tu saya suruh kamu catat apa yang mengaji kitab Turas tu. Dan kalau boleh nanti bila-bila susun balik buat satu kitab. Buat satu kitab karangan sendiri. Apa juga ilmu yang telah kamu tulis. Jangan kamu tulis, kamu tak erti nak baca apa yang kamu tulis. Sudah. Dia tulis, dia tak erti baca apa yang dia tulis. Berat. Jadi orang yang menulis catatan atau dobit yang saya terangkan dalam kitab Turas tu, tidak ada masalah bagi dia untuk berceramah. Cuma kalau dia tak faham apa dia tulis dia, orang lagu ni memang tak boleh. Susahlah sikit. Susah nak boleh lah. Dah dia tak erti baca apa dia tulis. Baik, sambung. Dan sunat mandi. Dan sunat mandi junub dahulu daripada fajar. Mana nak buat dulu? Mandi junub dulu ke sahur dulu?
afdalnya bangun awal mandi junub dulu, lepas tu baru bersahur. Tapi kalau dia bangun tu lewat, kalaulah dengan sebab mandi junub dulu dia tak sempat nak sahur, maka afdallah sahur dulu. Sebab nanti tak sempat nak bersahur, pahala sahur tak dapat. Dan berbuka dengan tamat jika mudah. Jadi jika mudah mendapati tamat. Hari ini tamat banyak orang ini ya. Maka jika tiada, maka dengan suatu yang manis dan sunat membanyakkan doa. Suatu yang manis ni apa dia? Suatu yang manis yang tidak terkena api, yang tak dimasak dengan api. Seperti buah-buahan, tak ada tamat, kurma pun jadi ya. Tak ada kurma, tamar pun jadi. Dan sunat membanyakkan doa dan membaca Quran dan bersedekah. Yang paling afdal ni membanyak baca Quran, ya, bersedekah. Kita tak ada niat sedekah, kita baca Quran, niatkan pahala yang kita baca itu dihadiahkan kepada sekalian muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati. Maka dapatlah dua pahala. Satu pahala membaca Quran, satu pahala bersedekah pahalanya kepada sekalian muslimin dan muslimat. Banyak pun dia dapat. Sedekah Quran, dia baca Quran dapat pahala. Lepas tu dia sedekah Quran, habis pahala dia kan. Dia sedekah pahala tak sama macam sedekah harta. Sedekah harta dia berkurangan. Sedekah pahala dia berlipat kali ganda. Nabi kata gini, siapa-siapa yang melalui tanah perkuburan lalu diberi salam kepada sekalian ahli kubur, Assalamualaikum ya ahli diyar, ya ahli diyar. Kemudian dia membaca sekali Al-Fatihah dan 11 kali Suratul Ikhlas. Sekali Al-Fatihah dan 11 kali Suratul Ikhlas. Dan diniatkan, dihadiahkan pahala bacaannya itu kepada sekalian ahli kubur yang bermaqam di tanah perkuburan itu. Nescaya ia memperolehi sekalian pahala-pahala orang yang berkubur di tanah perkuburan itu. Kalau ada orang soleh di situ, dia dapatlah pahala-pahala orang soleh. Kalau ada 100 orang di situ, pahala 100 orang tu dia dapat. Jadi bermakna kalau kita hadiahkan pahala-pahala ibadah kita kepada orang yang mati ataupun yang hidup, bukan bermakna pahala kita berkurang, bahkan berganda setiap orang yang kita beri. Kalau 1000, kalilah dengan 1000. Kalau 10,000, umat Islam di dunia ni ada berapa ribu? Berbilion. Dan ni akan hadiah ke semua sekali pada sekalian muslimin muslimat. Maka banyaklah pahala kita. Orang cari pahala itu, pahala ni, pahala itu, pahala ni, bukan? Ramadan ni dia baca Quran habis 1 juz, ya Allah, sekiranya adalah pahala di sisimu apa yang kau gerakkan aku membacanya tadi, maka aku hadiahkan pahala itu kepada kedua ibu bapaku, adik-beradikku, anak-anakku, keluargaku, guru-guruku.
Dan sekalian muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati sekaliannya. Amin. Allahumma ghfir li dhunubi wa li walidayya wa li jami'il muslimin ajma'in. Dapatlah pahala seluruh orang Islam di dunia. Itulah kadang-kadang pahala orang tu jadi banyak, naik martabat dia kerana sering menghadiahkan pahala-pahala bacaannya, pahala-pahala ibadahnya kepada sekalian muslimin dan muslimat. Jadi pahala dia tak macam duit. Duit sedekah duit. Ya? Tapi pahala bila sedekah terus berganda naik. Siapa tak faham? Baik, ha? Jadi apa juga ibadah yang kita buat, baca Quran ke, selawat ke, dan makruh bi rabbikum. Jangan baca bi rabbikum berbekam tu. Ini baca bi rabbikum. Dan makruh berbekam dan berpetik. Maksud berpetiknya pada bersuntik. Menyucuk, mengeluarkan darah. Yang serupa juga hampir-hampir macam bekam tu. Macam aku panca. Aku panca tu berpetik tu. Bersuntik. Dan memamah getah. Getah apa? Sekelat ikut, sekelat getah. Mamah buah jambu lah. Tengok jambu geram tu. Bega-bega, panik-panik. Habis mamah luar. Mamah luar, makruh. Mamah telan, batal. Mamah luar, makruh. Mamah makan, itu batal. Dan merasakan makanan ni, merasa di lidah, kemudian diluahkan. Kalau rasa di lidah, lepas tu telan, batal. Dan mubalaghah pada mudmadah. Apa dia mudmadah? Berkumur-kumur. Dan istinsyaq. Apa istinsyaq? Memasukkan air, menghirup air ke dalam hidung. Asal istinsyaq ni menghirup. Istinsyaq asalnya menghirup, iaitu menghirup ataupun menyedut air ke dalam hidung. Kita ambil wudu, tak sunat kalau kita puasa tu istinsyaq. Takut kelebihan, batal wudu. Jadi yang sunatnya kumur-kumur, basuh tangan, kumur, tu basuh muka. Istinsyaq tak sunat. Sebab apa? Takut termasuk melebihi had, batal wudu. Itu istinsyaq. Dan mengucupkan perempuan, ini isterinya lah, dan umpamanya seperti hampa sahayanya lah, jika tiada membangkitkan syahwat, kalau tidak menaikkan nafsu, makruh. Dan barang siapa membinasakan puasa pada bulan Ramadan padahal tiada dimudahkan baginya, jadi tidak ada uzur syar'i, tiada dimudahkan baginya, tidak ada uzur syar'i padanya, dia membatalkan puasa itu tanpa uzur syar'i, yakni dibenarkan, yakni ada rukhsah pada meninggalkan puasa, seperti yang lagi akan disebutnya dengan jima umpamanya, dengan ikhtiyar, dengan pilihan hati, bukan dipaksa. Sekira diraihkan hasyafah atau qadarnya pada farjun, ini pada kemaluan perempuan, sama ada keluar maninya ataupun tiada, dan sama ada faras itu kubul ataupun dubur, punggung ataupun depan, sama ada bagi lelaki atau perempuan, dan sama ada bagi binatang atau manusia.
Dia tengok kambing siok pula. Dan sama ada bagi yang hidup ataupun bagi yang mati. Mati lah. Pun tentang dia syok lagi. Maka atasnya dosa dan qada dengan bersegera, dan wajib atasnya kafarah, yakni denda yang bersangatan. Kalau duduk dalam negara Islam, dia bukan hanya kena kafarah. Dia tak kena kafarah kalau duduk dalam negara Islam. Dia kena hukum mati. Rejam sampai mati bagi orang yang sudah kahwin. Itu bagi orang yang berliwat atau berzina ataupun hentang punggung kambing, ya. Lembu syok pula tengok. Maka dia dikenakan hukuman mati. Dalam undang-undang Islam, ya, dia dikenakan hukuman mati. Maka cara matinya pulang pada hakim. Kebijaksanaan hakim. Nak mati macam mana? Ya. Dia merosakkan perempuan ke? Pulang pada hakim. Satu denda, satu cara mati yang amat yang amat keji lah, kita kata. Yang amat perik nak mati. Tak boleh bagi mati senang-senang. Macam orang berzina lah, kena rejam sampai mati. Bukan dengan pacung nak kena rejam, balik dengan batu sampai mati. Sebagai pengajaran pada orang, jangan duk buat. Faham? Tapi oleh kerana negara kita tak ada undang Islam, maka siapa yang berzina dikenakan juga hukum kafarah, dan dia berwajib bertaubat. Mudah-mudahan Allah terlampau dosa dia. Ya, berzina bulan Ramadan, batallah puasa, maka wajib dia bertaubat dan membayar kafarah. Kalau dalam negara Islam, dia dikenakan hukum hudud. Belum kahwin 100 rotan, dah kahwin kejam sampai mati. Baik. Wajib kafarah. Mana tadi? Mana tadi? Maka atasnya dosa besar dan qada dengan bersegera, dan wajib atasnya kafarah. Maka kafarahnya seperti kafarah zihar. Apa kafarah zihar? Yaitu yang pertama, merdeka seorang hamba. Merdekakan seorang hamba sahaya yang mukminah, yang beriman, yang beriman, yang sejahtera daripada aib. Mereka kata tak cacat, tak cela. Yang mencelakan pekerjaannya, contohnya pudung tangan ke, buta sebelah ke, tak tahu. Nak hamba saya tu yang sihat walafiat. Sama ada laki-laki atau perempuan, sama ada besar ataupun kecil. Maka jika tiada kuasa padanya, yakni pada merdekakan seorang hamba, sebab apa tak boleh, tak kuasa.
Sebab tak ada hamba. Kita tak ada hamba zaman ni kan. Ada tak hamba hari ni? Ada. Orang Malaysia ada hamba? Ada? Tak ada. Maka kafarah tu jatuh nombor 2. Kalau ada nombor 1, wajib nombor 1. Nombor 2 tak boleh, tak sah. Dia kena ikut step by step dia. Tak ada nombor 1, boleh jatuh nombor 2. Nombor 2 ni apa dia? Hendak dikeluarkan, dan jika puasa ia pada ketika permulaan wajibnya sekalipun, wajib ia puasa 2 bulan berturut-turut. Maka jika berbuka ia pada satu hari, dan jika dengan uzur seperti musafir atau sakit sekalipun, putuslah berturut-turutnya, dan wajib dimulai puasanya pula daripada awalnya. Maka jika puasa sekadar yang tersebut itu kerana hasil musyaqqah yang tiada tertanggung pada adat, mana kalau dah tak puasa juga dia nak puasa. Pasal apa? Pada adat dia memang tak larat, dia ada penyakit, dia kena makan ubat. Kalau sentiasa puasa, dia akan jadi lembek, mudarat pada badan. Disahkan oleh doktor Muslim. Sakit teruk. Cik manis ke, darah tinggi ke, gastrik ke. Orang lagi cik manis kena tak boleh puasa dah. Lembek habis badan. Dia drop gula. Jadi 2.0, lembek tepat. Kadang-kadang dah sebentar tu. Maka dia tak boleh lama puasa. Sebulan tu dia tahan. Maksud 2 bulan tak tahan dah. Contohnya lah. Ataupun dia tu orang yang kerja teruk, dia tengah panas, tak boleh nak puasa. Hamba saya pun dah ada. Maka jatuhlah nombor 3. Apa dia? Maka memberi makanan yang memadai pada fitrah. Ini makanan yang kelaziman penduduk negeri itu. Jadi namakan makanan uji. Akan 60 orang fakir atau miskin. Tiap-tiap fakir atau miskin 1 cupak daripada makanan yang tersebut itu. 1 mud. Ataupun bagi makan yang dah masak boleh. Sekali makan kenyang. Maka jika tiada kuasa ia dan lemah daripada sekalian, maka lekat dan tetaplah kafarah pada zimmahnya. Jadi jatuhlah dia tu seperti berhutang hingga kuasa ia atas puasa itu. Kalau dia boleh puasa, maka jika puasa ia atau didapatnya akan makanan itu, diberikan dia kepada fakir dan miskin. Kalau tak boleh puasa, tiba-tiba dia dapat rezeki, boleh bagi makanan kepada 60 miskin, maka wajib dan segera dia memberikan makanan kepada 10 orang miskin. Baik, titik di situ. Itulah cara. Kalau tak boleh juga, macam mana? Tak boleh juga. Pernah berlaku zaman Nabi dulu. Satu orang laki-laki ni, dia baru kahwin. Dah kahwin susah. Tiba-tiba satu hari di bulan Ramadan, dia berjima dengan isteri dia. Jadi dia berjima, dia lari pergi cari Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, celaka aku. Nabi tanya ada, pasal apa? Hang ni pasal apa? What happened to you? Dia cakap Arab lah. Dia kata, cakap Jawa. Nabi tanya, lima tak? Kenapa ni? Maka dia pun cerita, ya Rasulullah, aku telah berjima dengan isteriku di bulan puasa di siang hari.
tak kala aku sedang dan isteriku pun sedang berpuasa. Buat lagu mana ya Rasulullah? Nabi tanya, adakah kau mempunyai hamba? Tidak, tak ada. Adakah engkau sanggup berpuasa 2 bulan turut-turut? Tidak ya Rasulullah, tak sanggup. Pasal kau tak sanggup, aku kerja, tak larat. Baik. Adakah sanggup kau beri makan 60 orang miskin? Pun tak sanggup. Kenapa? Aku pun orang miskin. Macam mana aku nak bagi makan ke orang miskin? Maka Rasulullah senyum. Ambil kurma ni, kau bagi kat 60 orang miskin. Niat sebagai kafarah. Jadi maknanya apa? Maknanya boleh kalau orang ni nak tolong. Nak orang nak tolong boleh. Bagi kat dia, tak larat nak bayar 60 cupak ni, aku pun nak bagi kat hang. Dia lah kat hang biji berat 60 cupak, bagi seluruh cupak ke orang miskin. Boleh. Orang yang nak tolong tu boleh. Maknanya kalau kita lagi minta duit zakat di Baitul Mal, nak bayar kafarah ni boleh hukumnya. Hukumnya adalah boleh. Tapi zakat Baitul Mal nak bagi ke tak tahu. Ketua aja bagi. Gaji dia orang tak cukup. Gaji dia orang tak cukup nak makan. Dia nak pegang. Zakat mana? Ketua punya. Yang saya tahu, kalau orang nak bagi zakat tak pernah ditolak. Orang nak minta zakat selalu kena tolak. Duit zakat banyak-banyak pergi mana? Kita pun tak tahu. Cakap banyak, dia marah kita. Sebab tu saya kata hari ni, zakat ni tak keluh dah. Sejak pengarang kitab Fiqhul Manhaj, dia mengarang kitab tu, zaman dia tu pun dah tak teluh dia orang yang menguruskan zakat. Maka bila berlakulah ketidaktelusan pada pengurusan zakat di sebuah negara, maka tidak ada lagi wajib pengeluar zakat membayar zakat kepada nadwah yang menguruskan kutipan zakat. Jadi boleh terus kepada asnaf. Zaman dahulu ni agak-agak telus ke tak telus? Bukan telus, jerlus menerlus. Pernah satu ketika dulu seorang mufti diberhentikan khujur. Sebab apa? Tak nak keluarkan zakat untuk tolong negeri. MB dia minta keluarkan zakat tu untuk pembangunan negeri. Mufti kata tak boleh. Zakat ni untuk orang Islam saja. Kalau negeri orang kafir pun dah mana boleh. Lama duduk sama, dia diberhentikan. Tok Mufti tu diberhentikan. Tak apa, berhenti ya. Tu kata Mufti yang takut pada Allah. Mufti mana tak tahu, tak sebut. Nak cerita Mufti yang jujur. Bukan Mufti jujur. Kalau Mufti tak jujur, salah nak. Tok Mufti, untuk Tok Mufti 25%. Macam Siddiq Sengkaraga. Tapi Tok Mufti dia takut Allah. Berhenti lah. Dan dia pun tak salah guna ni duit umat Islam. Faham? Baik, habis. Tadi ya. Jadi orang yang kena puasa kafarah jima' ni, kata setengah ulama, lelaki pun kena, perempuan pun kena. Kata setengah pendapat ulama, lelaki pun kena kafarah, perempuan pun kena kafarah. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i,
lelaki sahaja, perempuan tak kena. Lelaki sahaja, perempuan tak kena. Kenapa? Pasal perempuan tu sudah ada maharnya. Orang lelaki nak kahwin dengan perempuan, dia ada maharnya. Mahar tu mahar. Mahar tu. Siapa tak tahu mahar tak dengar? Semua tahu. Tak tahu pula. Dia tahu. Mahar tu mas kahwin lah. Mas kahwin tu, mas kahwin. Mas kahwin tak tahu. Tak salah kahwin lah. Mas kahwin tak tahu. Mas kahwin tau. Siapa tak tahu mas kahwin kat dengar? Tengok belakang apa? Dia tengok orang angkat. Orang angkat pun angkat. Orang tak angkat pun tak angkat. Tahu mas kahwin? Apa dia mas kahwin? Tak. Mas kahwin apa dia? Siapa tahu kat dia? Tak tahu pula tau. Sedih ke tak tahu? Kucuk dengan jawapan ni betul. Tahu kan tak tahu? Siapa tahu mas kahwin kat dia? Siapa tak tahu? Tak tahu pula. Tadi kata tahu. Ni lah dia tahu tak tahu tak tahu. Tahu tak tahu tak tahu. Lepas tu lagi tak tahu pergi mana. Bunyu. Tak tu dia kata tahu. Kalau tak tahu, mas kahwin tu mahal lah. Mahal tu mas kahwin lah. Kita bila nak kahwin dengan satu orang perempuan, kita orang lelaki ni, kan, kita hendaklah bayar maharnya, mas kahwinnya, mahar, iaitu satu jumlah yang ditentukan oleh pihak perempuan ataupun yang ditentukan oleh perkara yang beradat pada pihak perempuan di sebuah negeri. Contohnya RM200. Di sini berapa? Kalau ada perak RM1,000. Sebab kamu dah tentukan maharnya untuk kahwin RM1,200, kamu kena beri pada perempuan. Maka hari-hari akad nikah, kita akan sebutlah aku terima nikah Me'ah binti Jumu dengan mas kahwin RM1,200 tunai. Kena bayar tunai. Duit tu tulis bagi kat perempuan. Kita tak boleh minta dia. Tu hak dia. Tu mas mahalnya. Tu kata mahal. Itulah mas kahwin. Tahu? Harga yang ditetapkan oleh pihak perempuan ke atas lelaki yang nak berkahwin ke atasnya. Bukan harga jual, bukan beli. Mahal. Untuk menjadikan perempuan itu miliknya. Itu kata mas kahwin. Faham? Jadi orang perempuan dia tak kena jimat, tak kena dah kafarah 2 bulan turut puasa sebab dia dah ada maharnya. Faham tak? Itulah maksudnya tu. Faham ke saya? Kau boleh faham? Buangan. Macam mana tak betul aku buangan? Tu tadi tanya aku pun dia tahu. Buangan. Baiklah, habis 300. Kemudian katanya, dan jika ia jima' pada 2 hari, sama sikit ya. Dan jika ia jima' pada 2 hari daripada Ramadan, lazim atasnya 2 kafarah yang tersebut itu. Maknanya
4 bulan turut-turut. Dan jika pada 3 hari lazim atasnya 3 kafarah. Mana dia? 6 bulan turut-turut. 6 bulan menurut bulan Kamariah. Berapa hari? Sebulan berapa hari? 30 kali 6. Berapa? 60. Berapa? 19 hari. Aduh. 3 bulan. 3 kali dia batalkan puasa dengan berjima, dia kena 3 kafarah. Berapa hari dia kena puasa? Hei, matematik lemah sungguh. Dulu sekolah lari. Dia bayar penemeh tak macam matematik tu yang 60 hari kali dengan 3 kali 180. 6 kali 3 18. Awak dah teruk sangat ni. Not padil. Teruk. Mudah, simple matematik pun. Tu basic je tu. Basic matematik. Mana nak ngaji paraid kamu ni? Baik, berhentilah dekat tu. Ada lagi. Dan jika ia jima' beberapa kali dalam satu hari, wajib atasnya 1 kafarah 2. Baik, habis dekat tu. Berhenti dekat tu, insyaAllah sambung. Kemudian katanya adapun. Baik, satu soalan. Dia tanya 1/3 malam tu sekitar pukul berapa? Dia tanya 1/3 malam. 1/3 malam ni maknanya bahagilah 3. Ni matematik ni pun. 1/3 malam ni bahagi 3. 1/3 malam pertama, 1/3 malam kedua, 1/3 malam terakhir. Maka yang disebut, yang dimaksudkan 1/3 malam tu 1/3 malam yang akhir. Itulah waktu kita bersahur atau bangun tahajud dan berqiyamul lail. Bagi orang yang tak boleh bangun untuk sepanjang malam berqiyamul lail, sekurang-kurangnya 1/3 malam yang akhir. Maka 1/3 malam tu nak tahu dia macam mana? Tengok jam. Maghrib pukul apa? Subuh pukul apa? Kita tengok maghrib pukul apa kau tengok? Subuh pukul apa kau tengok? Berapa jam? 7 malam sampai 6 pagi tu berapa jam? 11 jam lebih kurang, tak sampai kita katalah 11 jam, 10 jam lebih. 11 jam kita kata. 11 jam bahagi 3. Dia kurang 3 jam, 3 jam, 3 jam. 3 jam yang pertama berapa? 10.5. 3 jam yang kedua 1.5. 4 jam lah. 4 jam 4 jam. Lebih kurang 3 jam setengah hingga 4 jam. Kita kata 4 jam lah. Baik, 1/3 malam yang pertama 7.5 sampai 4 jam berapa? 11.5. Itu 1/3 malam yang pertama. 1/3 malam yang kedua 11.5 campur 4 jam berapa? Berapa? Lebih kurang pukul 3
Pukul 3 habis subuh tu sepertiga malam yang kedua, yang ketiga lah. Sepertiga malam terakhir. Maka dikehendaki itu ialah pukul 3 sampai subuh tu. Itulah sepertiga malam yang terakhir untuk bangun berqiyamul lail. Faham? Kira sendiri lah. Saya buat contoh tu. Pasal jam je dah kira. Kadang-kadang masuk maghrib pukul 7. Kadang 7.30. Kadang-kadang 6.58. Subuh pun tak ada kira. Jadi ikut cuaca. Masuk maghrib pukul apa, masuk subuh pukul apa, bahagi 3. 1/3 yang pertama tu daripada maghrib sampai pukul 4 jam selepasnya. Itu dah seterusnya. Wallahu a'lam. Faham? Siapa tak faham? Semua faham? Nak tahu 1/3 malam yang ketiga, 1/3 malam yang akhir. Ni orang tanya orang tanya 1/3 malam yang 1/3 malam tu sekitar pukul berapa? Tanya balik, 1/3 malam yang awal ke, 1/3 malam yang pertengahan ke, 1/3 malam yang akhir? Kalau 1/3 malam yang awal, daripada maghrib sampai dah lebih kurang 4 jam selepasnya. Kalau yang pertengahan, lepas yang selepasnya itu sampai 4 jam pula. Kalau yang akhir, 4 jam tu sampai subuh lah. Dia tak sampai 4 jam lah, 3 jam setengah lebih kurang. 7.30, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10 setengah. Kemudian 10 setengah, 11 setengah, 12 setengah, 1 setengah, 2. Kemudian 2, 3, 4, 5 setengah subuh lah. Lebih kurang macam tu lah kira dia. Boleh faham tak? Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد